Korang ingat tak, baru-baru ni game antara Negeri Sembilan dengan JDT aku ada review, aku ada bagi tahu ada beberapa keputusan pengadil yang agak kontroversi dalam game tu. Okay, and semalam kita dapat update daripada FAM yang mana FAM mengakui ada kesilapan pengadil sewaktu Negeri Sembilan berlawan dengan JDT. Apa nak jadi ni weh? Okey, jom kita sembang sikit pasal ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Alright, so jom aku baca statement daripada Datuk Nur Azman sendiri, Setiausaha Agong untuk FAM. Pengadil perlawanan Loges Warren dan pengadil VAR Muhammad Usaid Jamal dirujuk kepada fasa pemulihan dan pemurnian selama 2 minggu untuk memperbaiki prestasi. So ini dia punya hukuman lah kepada referee ni. Tak adalah berat sangat pun hukumannya. Hukumannya 2 minggu kena gantung lah kan. FAM memandang serius isu prestasi pengadil perlawanan ketika aksi Liga Super antara Negeri Sembilan dan juga JDT. Jawatan Kuasa Penilaian Prestasi telah meneliti laporan penilai pengadil, seterusnya menilai prestasi pegawai perlawanan tersebut secara menyeluruh. Hasil penilaian mendapati terdapat beberapa keputusan yang kurang tepat dilakukan oleh pengadil perlawanan S. Loges Warren dan pengadil VAR berkaitan dengan penguatkuasaan Undang-Undang Permainan 12 kesalahan dan kelakuan tidak bersopan. So dari segi ayat ni, FAM cakap bukan ada satu je kesalahan yang diorang buat, ada beberapa keputusan yang kurang tepat. Sebab itulah kot tindakan diambil. Kalau satu je kesalahan, maybe bolehlah bagi Chan lagi kan. Ini kau dah buat many mistakes in just one game, of course lah patut didenda. Alright, so bawah-bawah ni tak ada apa sangat. FAM cakap dia just tak berkompromi lah dalam hal-hal ni. Okay, so aku agak terkejut rupanya referee ni masih lagi under FAM, not MFL. Jadi pengadil Loges Warren yang dibawa keluar oleh polis selepas game tu habis, dan juga pengadil VAR dikenakan denda sebanyak 2 minggu kena gantung lah. Okay, so ini adalah ingatan untuk referee-referee luar sana. Kalau korang handle game MFL ni, make sure buatlah kerja betul-betul. Janganlah berat sebelah. Takut bila berat sebelah nanti keluar lagi insiden macam ni. Orang tunjuk duit kat kau. Walaupun mungkin kau tak tahu. Mungkin kau bukan berat sebelah, tapi kau punya actions is not good enough. Okay, untuk fan-fan Negeri Sembilan, aku nak tanya, korang berpuas hati ke tidak dengan keputusan FAM ni? Ataupun korang nak lebih lagi? Korang nak keputusan seri, bukan kalah? Komen pendapat korang dekat bawah, dan macam biasa yang nak support we bro, tekan butang below.